Bayangkan sebuah masa hadapan di mana tradisi dan teknologi bukan lagi dua kutub yang berbeza. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama bukan sekadar penjaga warisan tetapi pemacu inovasi umat yang meletakkan Malaysia sebagai model rujukan Islam global abad ini. Birokrasi fizikal kini menjadi sejarah di bawah satu ekosistem big data yang bersepadu. 14 agensi kini bergerak seirama. Tiada lagi andaian, hanya keputusan berpaksikan data. Lihatlah fatwa digital. Kepintaran buatan atau AI kini menjadi pembantu ulama menapis ribuan ijtihad dalam sesaat. Memberikan jawapan hukum secara real time yang sahih dan tuntas. Kita tidak lagi menunggu jawapan, kita mencipta penyelesaian. Kes mahkamah yang makan masa bertahun kini dipercepatkan. Tiada lagi fail yang menggunung. Dengan sistem kehakiman pintar, pengurusan kes kini automatik dan telus. Proses tuntutan nafkah dan pembahagian harta pusaka diselesaikan sepantas kilat melalui kontrak pintar. Memastikan hak asnaf dan wanita terpelihara tanpa birokrasi yang membebankan. Kita bukan sekadar menghukum, kita menegakkan keadilan dengan ihsan dan ketepatan teknologi. Setiap ringgit yang anda beri sampai kepada asnaf yang tepat melalui algoritma keperluan sebenar. Ekonomi Islam kini mencecah fasa radikal. Tabung haji mengemudi ekonomi hijau dunia, manakala zakat dan wakaf kini lebih telus melalui teknologi blockchain. Di makmal-makmal global, persijilan halal JAKIM melangkaui sekadar cop pada bungkusan. Dengan penderia bio dan nanoteknologi, status halal dikesan secara automatik. Inilah standard dunia pada masa hadapan. Pintar, pantas dan suci. Di bumi bertuah ini, kita membuktikan bahawa Islam adalah rahmat buat sekalian alam. Melalui prinsip Ta'ayush Al-Silmi, Malaysia menjadi mercu tanda peaceful coexistence, sebuah kebersamaan harmoni yang menjadi rujukan peradaban moden. Kita tidak hanya membina sistem, kita membina insan. Lahirnya hybrid ulama, graduan tahfiz yang bukan sahaja hafaz kalam Tuhan, tetapi juga pakar dalam robotik dan sains angkasa. Dakwah kita kini merentasi sempadan fizikal. Dari mimbar tradisional ke ruang metaverse, nilai Islam dibawa ke meja dialog peradaban dunia, mendepani isu iklim dan etika digital dengan penuh hikmah. Daripada penjaga tradisi kepada penggerak inovasi, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama memastikan nilai Islam kekal relevan, utuh dan berdaulat dalam dunia tanpa sempadan. Masa hadapan bukan untuk ditunggu, masa hadapan adalah untuk kita bina hari ini.